Assalamualaikum dan salam bahagia daripada saya Naim Hashim. Dan saya Leti Zaidi. Pasti yang terkini dan terbaik selama setengah jam bersama kami dalam Fokus hari ini 22 Jun 2016. Paparan utama Fokus hari ini 22 Jun 2016. Kerajaan sedar wujud kesulitan dokumentasi Akta Anti Pencatutan. Perdana Menteri Britain lahirkan kebimbangan pilih keluar atau kekal bersama EU. Dan Chile atau Colombia tunggu masa diranapkan Argentina. Bagi sesetengah tempat, bunyi meriam mungkin asing. Berbeza buat penduduk bandar Pekan Pahang, bunyi meriam merupakan senario biasa setiap kali menjelang Ramadan sebagai tanda waktu berbuka puasa. Mula dibunyikan pada Disember 1967 sehingga 1977 dan kemudian disambung semula pada Oktober 1980 sehingga kini. Meriam buatan Bavaria model M635 itu telah berkhidmat kepada rakyat Pekan sejak 49 tahun lalu, cetusan ilham perkenan Sultan Pahang pada ketika itu. Ketua Polis Daerah Pekan, Superintenden Amran Siddiq berkata, pada ketika itu rakyat Pekan bergantung sepenuhnya kepada bunyi meriam berkenaan ekoran keadaan lokasi rumah penduduk yang berada jauh terutama di kawasan pinggir sungai. Sebuah lagi meriam model yang sama kini masih ditempatkan di lokasi asal bertempat di Pejabat Narkotik manakala sebuah lagi di Balai Polis Pekan. Mengikut rekod polis, meriam ini kita gunakan sejak 20 hari bulan 12 1967 lagi dan berakhir pada 25 hari bulan 8 tahun 77. Kemudian meriam ini kita guna balik semula pada 14 hari bulan 10 tahun 80 hinggalah sekarang. Jadi meriam ini kita guna dalam 3 acara, iaitu tembakan 2 das tanda bermulanya bulan Ramadan. Lepas tu tembakan 1 das waktu berbuka setiap hari setiap malam sepanjang bulan Ramadan. Juga tembakan 2 das sebagai tanda pengisytiharan jatuhnya hari raya puasa. Meriam seberat 415 kg itu menggunakan peluru blank 75mm dapat didengari sejauh 1 km dan dibunyikan secara bergilir-gilir apabila masuk waktu berbuka puasa melibatkan 6 anggota polis IPD Pekan. Bagi penduduk Pekan, mereka mengharapkan tradisi tersebut terus dikekalkan untuk dirasai oleh generasi akan datang. Pekan ini terdapat satu meriam untuk menandakan buka puasa di kawasan Pekan. So, kita boleh cakapkan ini akan menjadi tradisi daripada setiap tahun-tahun untuk bulan Ramadan. Berbuka bunyi meriam dan kita akan membuka puasa di Pekan. Faham? Macam meriam ni memang perlu dikekalkan. Sebab masa saya kecil-kecil dulu, waktu tidur di tepi-tepi sungai kan, nunggu buka puasa pun dah ada dah meriam. Bagus juga. Kenapa tu? Sebab boleh dengar waktu buka lah. Kalau kan duduk jauh tu, kalau jauh pada masjid tu, boleh dengar tu waktu buka tu. Kita beralih ke berita niaga. Ekspor Malaysia ke negara-negara pertubuhan Persidangan Islam OIC dijangka meningkat sebanyak 5% pada tahun ini berbanding $19.99 bilion Amerika bersamaan 80.7 bilion ringgit dicatatkan pada tahun lepas. Timbalan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Ahmad Maslan berkata pada suku pertama tahun ini jumlah ekspor ke negara-negara OIC sebanyak 19.21 bilion ringgit, naik 12.9% berbanding tempoh sama tahun lepas.
Berkata unjuran pertumbuhan itu berdasarkan prospek ekonomi negara-negara OIC yang memberansangkan selain Malaysia menawarkan peluang bukan sahaja dalam perdagangan dan pelaburan dalam barangan halal dan perkhidmatan tetapi juga dalam industri minyak dan gas. Ahmad menambah ekspor ke negara-negara OIC boleh terus berkembang dengan memasukkan produk berasaskan halal yang lain seperti kosmetik, perubatan dan perkhidmatan. Beliau berkata kepada pemberita selepas majlis berbuka puasa bersama duta dari negara-negara Islam, anjuran MITI dan Perbadanan Pembangunan Perdagangan Luar Malaysia Madrid. Ahmad Maslan berkata duta dari Afghanistan dan Pakistan sebelum ini juga menunjukkan minat untuk bekerjasama dengan Malaysia terutamanya dalam perkhidmatan berkaitan infrastruktur minyak dan gas. Terdahulu dalam ucapannya, Ahmad berkata Malaysia dan negara-negara OIC perlu membina kerjasama yang lebih luas dan kukuh selain mewujudkan lebih banyak peluang bagi manfaat bersama. Beliau berkata tumpuan perlu diberi perhatian bagi meningkatkan jumlah perdagangan, mewujudkan kesedaran mengenai produk dan keupayaan industri Malaysia OIC selain meneroka pasaran baru secara bersama. Jumlah perdagangan antara OIC meningkat dan pada tahun lepas ia naik sebanyak 9.4% untuk mencecah $878 bilion Amerika. AirAsia Berhad pada Selasa memeterai perjanjian dengan Caterham Jet Global Limited CJG untuk membeli sebuah pesawat bombardier BD700 1A10 Global Express 9M CJG bernilai $10 juta Amerika. Dalam satu makluman kepada Bursa Malaysia, AirAsia berkata pembelian itu akan dijelaskan secara tunai daripada dana dalaman. Pembayaran akan dibuat dalam dua bahagian iaitu deposit berjumlah $1.5 juta Amerika apabila perjanjian ditandatangani dan jumlah selebihnya apabila pesawat itu diserahkan. AirAsia berkata membeli Global Express daripada CJG akan memanfaatkan syarikat penerbangan itu kerana pengerusi eksekutifnya EC, Datuk Kamarudin Meranun dan Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan GCEO, Tan Sri Tony Fernandez telah menggunakan pesawat berkenaan sejak 2012. Apabila CJG merancang menjual pesawat itu, ini bermakna Tony dan Kamarudin tidak boleh lagi memanfaatkan kemudahan dan kecekapan yang ditawarkan Global Express. Menurutnya ini bermakna mereka terpaksa bergantung kepada penerbangan komersial yang mungkin jarang atau tidak sesuai pada masanya apabila membuat perjalanan ketika menjalankan tugas. AirAsia berkata ini akan menyebabkan kerugian produktiviti berikutan ketidakcekapan masa menunggu, terutama dengan jumlah dan frekuensi tinggi perjalanan yang dibuat kedua-dua tokoh berkenaan. Selain itu katanya perjanjian komersial sedia ada juga tidak distruktur secara cekap kerana AirAsia perlu membayar gaji kaki tangan ditugas mengendali Global Express. Dengan itu menanggung cukai barang dan perkhidmatan. Dengan membeli Global Express dan membawa kaki tangan penerbangan dan penyelenggaraan ke dalam AirAsia akan membolehkan syarikat menjimatkan kos tambahan dan menggunakan kaki tangan dengan lebih baik. Untuk rekod harga jet persendirian di Asia telah merosot sejak 2 tahun lepas berikutan kelembapan ekonomi serantau yang menjadikan Global Express lebih murah untuk dibeli. Sementara itu, Kementerian Pengangkutan hari ini menegaskan tiada perubahan nama baharu bagi lapangan terbang antarabangsa KLIA 2 kerana ia telah didaftarkan kepada Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa sebagai KLIA dengan memakai kod rasmi KUL. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai berkata bagaimanapun Kementerian Pengangkutan menghargai hasrat AirAsia untuk menjenamakan semula KLIA 2 sebagai terminal kos tambang rendah unggul di rantau ini, sebahagian daripada usaha mereka untuk membawa masuk lebih banyak pelancong ke Malaysia. Justru katanya tiada lagi perbahasan mengenai perkara ini dan semua pihak dalam sektor penerbangan negara perlu bekerjasama untuk faedah Malaysia dan semua rakyat Malaysia.
Baiklah, dalam pada itu, pengguna lebuh raya Sprint dan lebuh raya Damansara Puchong LDP masing-masing bakal menikmati diskaun 20 sen dan 60 sen bagi semua kelas kenderaan pada hari pertama Aidilfitri. Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Lingkaran Trans Kota Sdn Bhd Litrak Sazali Saidi berkata, diskaun itu bermula pada jam 12.30 malam sehingga 11.59 malam pada hari berkenaan. Dianggarkan hampir 492,000 pengguna lebuh raya LDP dan Sprint akan mendapat manfaat daripada sejumlah RM235,000 subsidi tol oleh Litrak itu. Sazali berkata sejak 2010 hingga 2015, sejumlah 8.6 juta ringgit subsidi tol diberi kepada hampir 13.1 juta pengguna LDP dan Sprint pada musim perayaan utama di Malaysia. Tujuan kita adalah untuk menggalakkan agar mereka-mereka yang ada di Lubang Gelang ni, agar mereka dapat menggunakan kesempatan ini untuk menziarahi sanak saudara dan sahabat handai melalui diskaun-diskaun itu. Beliau bercakap kepada pemberita selepas majlis berbuka puasa Litrak bersama 41 kanak-kanak daripada Pertubuhan Kebajikan dan Bimbingan Baitul Ufah Seri Kembangan di Kuala Lumpur. Sumbangan dan duit raya turut diberikan kepada kanak-kanak tersebut.